Mak Jan dia buat kuih dari tahun bila Mak Jan? Tahun 36. Mula-mula belajar tu. Belajar mula-mula giling je dulu ni. Lepas giling tu kan dah. Ada modal beli dekat kita pakai tangan kan. Oh, Dah buat timbang kan. hutan ni. Masa tu ada tangan tak ada. Buat tak jadi tahu lepas tu. Buat jadi pula. Lepas tu maknanya buat sukat. Buat tu jadi tu. Sampai sekarang? Agak akan sendiri ya. Sukat-sukat tu kan. Sukat jadi. Lepas tu baru beli lesung mak pisang tu. Dan kita giling teruk kan. Lepas pusing tu kita duduk tangan dia turun tepung. Oh, kalau giling tu giling yang Giling macam mula-mula belajar macam giling nampak. Pelan banyak. Lepas tu karan sampai. Ayak dulu sampai masa dulu ayak selaga, ayak sungai pun. Ayak angkut di kampung ni lah. Betul-betul pinggan dulu mana ada ni. Makan pun di junjung ayak selaga. lepas dah masuk elektrik baru pakai mesin lah. Pun pakai tu pagi Pak Yang bawa pergi jual rata-rata ni pun. Bawa dengan mutu buh olahraga. Tinan. Tok termumpuk mutu. Oh. Dari sini lah, dari tanah merah ni. Sampai lo start. Allah. Tak yang mutu je. Tu pelan boleh. Baru panggil orang pakai tolong kerja macam ni lah. Masa tu buat seperengat RM3. Gula pun sekati. Bukan kilo masa tu sekati. Sekati pun 4 kupak, 3 kupak nama ada. Video murahnya. Murah. Tapi barang murah tapi payah nak cari dulu. Betul. Kalau ni barang mahal senang kita cari. Masa tu dah tak belas sudah ni dah 2003. Kuih Mak Jan tahan tau. Tahan lama. Macam pulau sekaya ni buat hari yang pagi esok dia makan ni. Boleh tahan. Jangan sepon dalam tu kita buat dah ni. Sampai pukul 12 malam ni dia makan ni. Tapi kalau esok tu tak mani lah. Tapi tu maknanya yang anak yang mereka pergi kat Turki, kat Mekah tu mereka kata boleh tahan ni kan. Tak tahulah mereka bawa ke mana. Yang kata tak tahan pun. Mereka kata mereka boleh cakap dengan kapal terbang. Mereka bawa naik pergi ke mana. Tak tahulah. Lepas tu mereka bawa ambil nombor 2 dia pergi sampai Turki. 12 tengah aku pula dia ambil. Tapi dia ambil dah pengat ni lah. Dia bayang harga ni. Dulu ni pengat hilang. Tak tahu siapa masa tu kotak-kotak tak ada kan. Tak tahu. Orang ambil tu dia pun tak main hantar. Dia pun tinggal lah duit. Tahan kan. Gaduh duit tu pun tak ambil pun. Yang ni talam pandai. Talam pandai. Yang ni tepung talam. Yang ni talam ubi kayu. Yang ni pulus kaya pandai. Yang ni pulus kaya durian. Okey. Yang ni kuih kaswi pandai. Ini kuih kaswi gula merah.